Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang sekolah akan buat kalau ada murid punting? Adakah cikgu akan terus telefon mak ayah? Jom, dalam kupasan kali ini kita akan rungkai satu persatu proses rasmi ni terus dari garis panduan Kementerian Pelajaran. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Betul ke cikgu terus call atau ada hantar surat dulu? Dan berapa lama sebenarnya tempoh masa sebelum tindakan paling serius tu diambil? Semua soalan ni penting dan jawapannya sebenarnya sangat tersusun. Nah, inilah dia. Keseluruhan proses tindakan untuk kes ponteng sekolah ni sebenarnya diringkaskan dalam 4 peringkat utama. Ada 3 surat amaran dan 1 tindakan terakhir. Tujuannya adalah untuk pastikan proses ni adil dan bagi ruang yang cukup untuk ibu bapa atau penjaga untuk masuk campur. Jom kita bedah siasat satu persatu. Prosesnya sangat jelas. Ia bermula dengan amaran pertama, kemudian kalau masih berterusan, ia akan naik ke amaran kedua, lepas tu amaran akhir dan barulah sampai ke tindakan yang paling berat sekali, iaitu buang sekolah. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Segalanya bermula dekat sini dengan amaran yang pertama. Inilah titik di mana proses tata tertib secara rasmi mula berjalan. Nombor yang perlu kita ingat ialah 3. Proses ni akan bermula pada hari ketiga seorang murid tu tak hadir ke sekolah secara berturut-turut tanpa sebarang sebab atau makluman. Tepat pada hari ketiga itu, tindakan rasmi yang pertama akan diambil. Pihak sekolah akan terus hantar surat amaran pertama kepada ibu bapa atau penjaga. Ini adalah pemberitahuan rasmi untuk pastikan mereka tahu tentang keadaan ni. Okey, sekarang kita beralih ke peringkat yang seterusnya. Kalau murid tu masih tak datang juga lepas amaran pertama, tindakan akan jadi lebih serius. Perhatikan nombor penting yang seterusnya, hari ke-10. Ini adalah genap 7 hari selepas amaran pertama tadi. Maksudnya, sekolah bagi tempoh seminggu penuh untuk sebarang respons atau tindakan daripada pihak penjaga. Kalau murid tu masih tak hadir, maka pada hari ke-10 inilah surat amaran kedua pula akan dikeluarkan. Ini satu petanda yang sangat jelas yang situasi dah jadi lebih kritikal. Kita teruskan lagi. Kalau masih tiada perubahan, 7 hari lagi selepas itu akan membawa kita ke hari ke-17. Ini adalah penanda aras untuk amaran yang paling genting sekali. Pada hari ke-17, surat amaran akhir akan dikeluarkan. Macam namanya lah, ini adalah amaran rasmi yang terakhir, menandakan peluang terakhir untuk ibu bapa campur tangan sebelum sekolah terpaksa pertimbangkan akibat yang paling berat. Dan ini membawa kita ke peringkat yang terakhir, peringkat di mana dah tak ada lagi ruang untuk amaran. Nada perbincangan sekarang dah jadi sangat-sangat serius. Angka terakhir dalam keseluruhan proses ini ialah 31. Tindakan muhtamat akan diambil pada hari ke-31 ketidakhadiran berturut-turut. Ini adalah 14 hari selepas surat amaran akhir dikeluarkan. Boleh nampak kan, satu tempoh yang cukup lama untuk tunjukkan yang semua usaha dah pun dibuat. Dan tindakan itu ialah tindakan buang sekolah. Ya, selepas 31 hari berturut-turut tanpa sebarang berita, murid tersebut boleh dibuang sekolah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, mari kita imbas kembali keseluruhan proses ini. Supaya kita semua jelas, inilah garis masa penuh yang perlu anda tahu. Semuanya bermula pada hari ketiga dengan amaran pertama. Kemudian ia meningkat kepada amaran kedua pada hari ke-10. Amaran akhir pula menyusul pada hari ke-17. Dan jika masih tiada apa-apa perubahan, tindakan buang sekolah akan diambil pada hari ke-31. Garis masa yang sangat jelas dan berstrukturkan. Jadi, sekarang kita dah faham prosesnya. Ia sangat sistematik, direka untuk pastikan keadilan dan beri banyak peluang untuk intervensi. Tapi, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan yang lebih mendalam. Walaupun proses ni penting untuk tata tertib, adakah ia benar-benar membantu kita faham dan selesaikan punca utama kenapa murid-murid ni ponteng? Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan. Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang sekolah akan buat kalau ada murid punting? Adakah cikgu akan terus telefon mak ayah? Jom, dalam kupasan kali ini kita akan rungkai satu persatu proses rasmi ni terus dari garis panduan Kementerian Pelajaran. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Betul ke cikgu terus call atau ada hantar surat dulu? Dan berapa lama sebenarnya tempoh masa sebelum tindakan paling serius tu diambil? Semua soalan ni penting dan jawapannya sebenarnya sangat tersusun.
Nah, inilah dia. Keseluruhan proses tindakan untuk kes ponteng sekolah ni sebenarnya diringkaskan dalam 4 peringkat utama. Ada 3 surat amaran dan 1 tindakan terakhir. Tujuannya adalah untuk pastikan proses ni adil dan bagi ruang yang cukup untuk ibu bapa atau penjaga untuk masuk campur. Jom kita bedah siasat satu persatu. Prosesnya sangat jelas. Ia bermula dengan amaran pertama, kemudian kalau masih berterusan, ia akan naik ke amaran kedua, lepas tu amaran akhir dan barulah sampai ke tindakan yang paling berat sekali, iaitu buang sekolah. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Segalanya bermula dekat sini, dengan amaran yang pertama. Inilah titik di mana proses tata tertib secara rasmi mula berjalan. Nombor yang perlu kita ingat ialah 3. Proses ni akan bermula pada hari ketiga seorang murid tu tak hadir ke sekolah secara berturut-turut tanpa sebarang sebab atau makluman. Tepat pada hari ketiga itu, tindakan rasmi yang pertama akan diambil. Pihak sekolah akan terus hantar surat amaran pertama kepada ibu bapa atau penjaga. Ini adalah pemberitahuan rasmi untuk pastikan mereka tahu tentang keadaan ni. Okey, sekarang kita beralih ke peringkat yang seterusnya. Kalau murid tu masih tak datang juga lepas amaran pertama, tindakan akan jadi lebih serius. Perhatikan nombor penting yang seterusnya, hari ke-10. Ini adalah genap 7 hari selepas amaran pertama tadi. Maksudnya, sekolah bagi tempoh seminggu penuh untuk sebarang respons atau tindakan daripada pihak penjaga. Kalau murid tu masih tak hadir, maka pada hari ke-10 inilah surat amaran kedua pula akan dikeluarkan. Ini satu petanda yang sangat jelas yang situasi dah jadi lebih kritikal. Kita teruskan lagi. Kalau masih tiada perubahan, 7 hari lagi selepas itu akan membawa kita ke hari ke-17. Ini adalah penanda aras untuk amaran yang paling genting sekali. Pada hari ke-17, surat amaran akhir akan dikeluarkan. Macam namanya lah, ini adalah amaran rasmi yang terakhir, menandakan peluang terakhir untuk ibu bapa campur tangan sebelum sekolah terpaksa pertimbangkan akibat yang paling berat. Dan ini membawa kita ke peringkat yang terakhir, peringkat di mana dah tak ada lagi ruang untuk amaran. Nada perbincangan sekarang dah jadi sangat-sangat serius. Angka terakhir dalam keseluruhan proses ini ialah 31. Tindakan muhtamat akan diambil pada hari ke-31 ketidakhadiran berturut-turut. Ini adalah 14 hari selepas surat amaran akhir dikeluarkan. Boleh nampak kan, satu tempoh yang cukup lama untuk tunjukkan yang semua usaha dah pun dibuat. Dan tindakan itu ialah tindakan buang sekolah. Ya, selepas 31 hari berturut-turut tanpa sebarang berita, murid tersebut boleh dibuang sekolah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, mari kita imbas kembali keseluruhan proses ini. Supaya kita semua jelas, inilah garis masa penuh yang perlu anda tahu. Semuanya bermula pada hari ketiga dengan amaran pertama. Kemudian ia meningkat kepada amaran kedua pada hari ke-10. Amaran akhir pula menyusul pada hari ke-17. Dan jika masih tiada apa-apa perubahan, tindakan buang sekolah akan diambil pada hari ke-31. Garis masa yang sangat jelas dan berstrukturkan. Jadi, sekarang kita dah faham prosesnya. Ia sangat sistematik, direka untuk pastikan keadilan dan beri banyak peluang untuk intervensi. Tapi, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan yang lebih mendalam. Walaupun proses ni penting untuk tata tertib, adakah ia benar-benar membantu kita faham dan selesaikan punca utama kenapa murid-murid ni ponteng? Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan.